Ada orang bila dia besar dia benar cakap tipu. Semua fitnah, semua bohong. Yang saya dengan Datuk Najib ni tak betul, manjang aja. Semua tak betul. Abang kata orang faham, semua tak betul. Jadi itulah saya ingin merayu kepada penduduk-penduduk di sini, janganlah dengar cerita-cerita mereka yang temberam, cerita-cerita bohong. Kalau baca saya pergi ke luar negara, dia kata saya buang duit kerajaan. Kalau orang tak tahu, memanglah kata saya buang duit kerajaan. Padahalnya saya ni dijemput. Kalau macam saya pergi ke Riyadh, bukan senang nak pergi ke Riyadh. Nak pergi dijemput oleh Timbalan Menteri Pelajaran untuk wanita. Kalau pembangkang tu fitnah, janganlah dengar. Kadang-kadang tu dia cakap sikit je. Lepas tu dia cerita dia pula. Ya, dia tak cerita habis-habis, dia tak cerita. Dia kata, oh, Datin Rosmah pergi melawat luar negara, buang duit kerajaan. Dia kata memang saya pergi luar negara, tapi apa yang saya dapat, apa yang saya capai, orang tu, kalau orang dunia Arab mengiktiraf saya, jemput saya untuk memberi ucap tamu, itu kira macam kita wanita ni dah terror lah, betul tak? Kalau tidak, memang dia tak jemput saya pun. Kalau saya merapu je, dia kata, berapa masa pandang dia, dah panggil dia. Jadi pegawai yang ikut saya pun ada bertanya, kenapa dia kata panggil isteri Perdana Menteri, dia kata kenapa tak panggil orang lain. Dia kata dia dah tengok, ini pula dia elok jugalah. Kalau kita pandai tengok IT ke website ni lah, komputer semua ni. Dia tengok, dia kata website, dia kata saya lah yang layak dijemput, diundang untuk memberi ucap utama di conference pendidikan tersebut. Ini conference maker yang pertama sekali diadakan berkenaan dengan pendidikan di Saudi. Bukanlah saya nak besar-besarkan diri saya, tapi saya nak menerangkan kepada orang di sini bahawa bukannya saya pergi sana seronok-seronok, saya pergi happy-happy kata orang tu, tak ada. Saya pergi sana buat kerja. Buat apa? Kalau saya nak pergi ke sana seronok-seronok, buat apa saya tinggalkan Datuk Najib? Apa yang tidak dilaporkan oleh The Star sendiri dan juga akhbar-akhbar lain dan tidak diketahui ialah aturan perjalanan Datin Seri Rosmah Mansor dari Malaysia ke Istanbul untuk menerima anugerah tersebut. Hari ini saya boleh mengesahkan bahawa beliau telah menaiki sebuah jet peribadi. It's a private jet. Now, okay, let's not go into splitting hairs, because in Parliament there was a lot of debate from BNMPs disputing that a private jet is jet peribadi. Jet peribadi does not mean a personal jet belonging to you. It just means a private jet is a non-commercial jet. In this case, the private jet is of the type ACJ319, which is Airbus business private jet 319, yang bernombor pendaftaran A6CJE. Maka saya ingin mengajukan soalan-soalan ini kepada Datin Seri Rosmah Mansor sendiri. She has to answer since dia yang pandai-pandai naik, dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak. Because she has to be responsible. He has to be responsible, kerana pada keadaan ini rakyat, saya rasa yang waras tak boleh terima. Kita dalam keadaan yang cukup payah, isteri Perdana Menteri, walaupun orang dah marah banyak kali dah pasal jet peribadi, dia masih lagi naik private jet yang disewa khas. Jadi 3 soalan. Pertama, soalan cepu mas. Kenapa Datin Seri Rosmah Mansor tidak menggunakan penerbangan komersial untuk perjalanan ke Istanbul yang sudah tentu jauh lebih murah berbanding menyewa sebuah jet peribadi ACJ 319 hanya untuk beliau? Contoh dia macam inilah, kita nak balik kampung daripada Kuala Lumpur balik ke Kuala Kangsang, boleh je naik bas yang transnational tu? Tidak, dia nak bas biji dia seorang je. Why? Kenapa tidak ambil Malaysia Airlines pergi ke Istanbul ke even if you take the first class, even you take the most expensive ticket from a commercial airlines, I'm sure it's lot cheaper than actually renting the whole private jet.
just for that trip. Soalan yang kedua yang sudah tentu semua orang dah tahu, dan saya harap sahabat-sahabat media dan kami daripada Pakatan Harapan akan tanya tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, siapa yang buat tempahan jet peribadi ini dan siapa yang bayar kos sewaan tersebut. Kita nak tahu. Dan yang ketiga, yang ini orang tak perasan, dan yang ketiga, kenapa Datin Seri Rosmah Mansor sebagai seorang awam diberikan pelepasan menggunakan lapangan terbang di Pangkalan Udara Subang yang sepatutnya khusus untuk kegunaan ketenteraan dan bukan penerbangan awam seperti